Nama yang beliau gunakan bukan nama sebenar, nama samaran Suziana. Kata Cikgu Suziana, beliau pernah satu ketika mengadakan satu perkhemahan di salah sebuah kawasan di Singapura. Dan perkhemahan ini adalah tempat perkhemahan ini adalah tempatnya yang cukup dalam, jauh daripada kawasan-kawasan orang awam. Mungkin ada yang tahu kalau saya sebutkan namanya, tapi tolonglah Casey, hanya untuk Casey saja yang tahu. Tempatnya adalah di Jalan ... Pengalaman bila berada di sana, sebenarnya perkhemahan yang dirancangkan ini berlaku selama 4 hari 3 malam. Tempatnya memang seram. Bila malam saja seluruh kawasan tu, hutan-hutan memang cukup gelap. Salah seorang, kata Cikgu Suziana, anak murid saya, bangsa Melayu, yang dah terkena rasukan, sehingga kan saya dikejutkan dalam bilik tidur guru. Apa yang berlaku? Bilik saya diketuk beberapa kali. Bila saya bangun, saya menghampiri, dipanggil di sana dormitory. Dormitory yang ditempatkan murid yang dimaksudkan ini. Terperanjat saya. Budak ni Casey, dia akan duduk bersila. Dia sedang duduk bersila di atas katil, sambil badannya dihayunkan kiri ke kanan. Mulutnya berbuih, air liurnya melilih. Saya tanya kenapa. Tak ada orang yang tahu kenapa. Sampai terpaksa kita memanggil pegawai-pegawai yang ada di kawasan perkhemahan yang kami telah pun menggunakan tempatnya. Datang pegawai tersebut, macam-macam tahu Casey. Pegawainya orang Cina, tapi dia tahu siapa nak telefon. Beberapa minit kemudian, datang seorang pakcik. Terperanjat, orang Cina boleh kenal pakcik. Pakcik ni datang dengan berkopiah putih. Kemudian dia suruh semua murid-murid dalam bilik tersebut keluar, kecuali saya dan pegawai camp tersebut, kata Cikgu Suziana. Pakcik itu mula membaca. Saya tengok Casey, semakin lama semakin ganas dan semakin laju dia hayunkan badan. Suaranya memang cukup menyeramkan. Suara garau sambil matanya terus merenung ke arah pakcik yang membaca surah-surah yang dilaungkan sekuat-kuatnya. Mungkin itulah bunyi yang dikeluarkan. Kata Suziana, bunyinya menakutkan, seolah-olah orang yang tidak boleh bernafas cuba mendapatkan nafas. Begitulah bunyi yang dikeluarkan, memang cukup menakutkan. Bila Pak Ji tu tanya, dia menjawab dengan nada suara saya terperanjat. Anak murid saya darjah 5. Kalau darjah 5, usianya adalah 11 tahun. Tapi suaranya yang dikeluarkan suara makcik tua Casey. Saya hanya boleh berdiri dan duduk dan berdiri, ketakutan, tak tahu apa nak buat dan lihat. Kemudian bila pakcik tu keluarkan satu kayu, tak tahu kayu rotan apa, dia sebat kaki murid saya beberapa kali. Saya terperanjat. Dia kata, jangan takut cikgu, saya tak pukul kuat, tak sakit pun. Yang meraung benda ni cuba dapat perhatian. Betul Casey, dia toleh tengok saya. Tiba-tiba keluar suara anak murid saya, Cikgu Suzi, tolong saya, sakit. Cikgu, tolong saya, cikgu, sakit. Setelah itu anak murid itu pingsan, terbaring di atas katil. Pakcik itu kata, ambil air ini, kalau dia sedar, sapu muka, minum. Dan kalau boleh, malam tu biar budak ni tidur dengan awak lah. Jangan kasih campur dengan budak-budak yang lain. Takut nanti yang lain terkena sampukan rasukan. Jadi setelah pakcik itu balik, saya ucapkan terima kasih. Macam tahu-tahu tempat tu memang seringkali ada penyakit gangguan macam ni. Saya terperanjat apabila camp warden tersebut menelefon pakcik ni. Jadi saya tanya anak murid, sebenarnya apa yang berlaku? Mereka ceritakan
Awal tadi mereka berlima telah pun bangun pergi tandas. Kemudian 4 daripada kawan ni menakut-nakutkan budak yang dalam tandas sedang legahkan dirinya. Dan tiba-tiba budak ni terlampau takut sampai keluar menangis. Bila balik dalam dormitory, ingatkan dah tak ada apa-apa, masing-masing baring. Kemudian seorang teman ni nampak si budak Ayu ni, bukan nama sebenar, bangun, duduk bersila atas katil dan mula dalam keadaan bilik ataupun dormitory yang gelap tu, dia hayun badan kiri kanan dan budak yang nampak ni kejut budak lain dan semua rasa terperanjat, bangun terus panggil saya. Itulah kisahnya dari seorang guru dari sekolah tak boleh saya sebutkan. Terima kasih berkongsi pengalaman yang berlaku di salah sebuah kawasan perkhemahan di Singapura.